由印尼佛教慈济基金会南苏门答腊省分会举办的定期3个月一次的捐税活动，在巨港市维灵宫热烈举行，获得了民众的积极响应与踊跃参与。印尼佛教慈济基金会巨港协力苏卡拉米社区与印尼红十字会巨港市分会合作，于是星期日早上在彼得斯维加学校及维灵宫举行捐税活动。从早晨开始，民众陆续前来参与。据维灵宫理事詹热表示，本次活动吸引了网络摩托车志愿者及维灵宫周边居民积极参与。捐税过程井然有序，并由红十字会医疗人员全程监督。在捐税前，民众需先进行基础健康检查，如血压及血红素检测。Hari ini dari Suci sama PMI sama dari kita pihak Kelenteng Widengking bekerja sama untuk donor darah, gitu. Setiap 3 bulan sekali. Kalau untuk hari ini kok targetnya berapa pendonor? Targetnya kami 200, nah, gitu, 200. Jadi yang sudah itu ya 150-an gitu. Berarti targetnya tercapai nih kok ya untuk mudah-mudahan tercapai. Ini sudah pendaftaran ini sudah 100 lebih ya tadi. Mudah-mudahan tercapai. Kalau kita di sini di Kelenteng ya, kita memang ada sering donor darah sudah pasti 3 bulan sekali. Nah, kadang juga ada itu kegiatan pengobatan ya untuk masyarakat yang butuhkan, seperti ada sensei ya, itulah pengobatan alternatif ya. 这次由佛教慈济基金会定期举办的捐税活动，是慈悲与关怀社会的实际行动。Eki Saputra Pal TV